Hari ini, kita akan belajar tentang cara menjawab soalan kertas 2, bahagian B, karangan respons terbuka. Marilah kita mulakan. Selamat belajar. Untuk menulis sebuah karangan yang baik, karangan perlulah jelas, tersusun dan menarik, mempunyai pengenalan ringkas, isi yang terperinci dan berkaitan tajuk, serta penutup yang meyakinkan. Kita mulakan dengan perenggan pendahuluan. Perenggan pendahuluan memperkenalkan tajuk karangan kepada pembaca. Ingat, dalam perenggan pendahuluan belum terdapat sebarang isi, tetapi memberikan perkenalan kepada tajuk karangan supaya pembaca lebih tertarik untuk membaca perenggan seterusnya. Perenggan pendahuluan bermula dengan ayat tehmah, iaitu ayat yang membolehkan pembaca memahami tajuk dan isi secara umum. Ayat tehmah perlu disokong dengan ayat rangsangan yang sesuai. Ayat rangsangan merupakan ayat yang menghuraikan atau kenyataan dalam ayat tehmah. Pada akhir ayat pendahuluan, murid akan membina ayat arahan, iaitu ayat yang dapat membayangkan isi karangan. Ayat arahan ini dapat menyatakan kehendak soalan atau arahan tugasan dalam soalan. Kita teruskan perenggan isi karangan pula. Isi karangan perlu ditulis mengikut perenggan dan disusun mengikut keutamaan. Isi juga perlu dikembangkan, melibatkan 4 ayat, iaitu ayat 1 yang dikenali sebagai ayat topik, ayat 2, iaitu ayat huraian, diikuti ayat 3, iaitu ayat contoh dan akhir sekali, ayat 4, iaitu ayat penyimpul atau dikenali sebagai ayat penegas. Perenggan penutup berfungsi untuk membuat rumusan secara keseluruhan tentang idea yang telah diberikan dalam perenggan-perenggan sebelumnya. Untuk perenggan penutup, kita perlu masukkan cadangan dan harapan. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. Marilah kita lihat contoh soalan kertas 2, bahagian B. Bahagian ini mengandungi 3 soalan sahaja. Murid dikehendaki memilih satu daripada 3 soalan yang dikemukakan dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Pada tutorial kali ini, kita akan membincangkan cara menjawab soalan 2 sahaja, iaitu karangan perbincangan. Soalan 2 melancong memberikan pelbagai faedah kepada semua pihak. Bincangkan faedah-faedah melancong. Sebelum kita memulakan penulisan karangan, marilah kita lihat panduan menulis karangan pendapat atau perbincangan. Karangan jenis ini tidak berformat. Karangan jenis ini memberikan 3 pilihan, iaitu bersetuju, tidak bersetuju atau mengambil jalan tengah, iaitu menyokong dan membangkang. Pendapat yang diberikan mestilah logik, munasabah dan meyakinkan disertai dengan alasan yang tepat. Karangan jenis ini menghendaki murid membincangkan sesuatu tajuk atau menyatakan pendapat. Murid memberikan hujah-hujah daripada satu pihak sahaja atau daripada kedua-dua pihak. Misalnya, jika kamu diberikan tajuk tentang faedah melancong, maka anda perlulah memberikan hujah daripada satu pihak sahaja. Dalam tutorial kali ini, kita akan menggunakan 2 kaedah untuk memudahkan murid berfikir dan menulis pendahuluan karangan tersebut. Kita boleh memulakan penulisan pendahuluan karangan dengan kaitkan dengan masa. Contohnya, dasarwasa ini, sejak akhir-akhir ini, pada era globalisasi ini, kini dan dalam meniti kehidupan pada marcapada. Kita lihat contoh ayat tehmah yang dibentuk dengan kaedah ini. Dasarwasa ini, aktiviti melancong sudah menjadi semakin popular. Seterusnya, kaedah jelaskan maksud. Jika kita dapat menjelaskan maksud atau definisi dengan baik terhadap kata kunci tehmah, gunakanlah kaedah ini. Kita lihat contoh ayat tehmah yang dibentuk. Melancong merujuk kepada aktiviti melawat ke tempat-tempat yang tertentu bagi tujuan yang tertentu. Diharapkan kaedah ini akan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid untuk menulis pendahuluan karangan, selain teknik yang biasa digunakan oleh murid-murid sebelum ini. Sekarang, marilah kita hasilkan pendahuluan. Untuk soalan ini, 3 perkara penting yang perlu dikenal pasti oleh murid ialah tehmah, isu dan kehendak soalan. Dalam soalan ini, tehmah yang dikemukakan ialah melancong. Bagaimanakah caranya murid nak kenal pasti tehmah? Caranya mudah sahaja. Caranya ialah semasa murid membaca soalan karangan, murid akan dapat mengesan kata kunci tehmah ini berulang kali. Isu dalam soalan ini ialah melancong membawa pelbagai faedah kepada semua pihak. Kehendak soalan pula ialah faedah-faedah melancong. Setelah murid berjaya mengenal pasti ketiga-tiga perkara utama ini,
barulah murid mengarang keseluruhan perenggan pendahuluan. Baik, kita mulakan sekarang. Untuk ayat tema, cikgu akan menggunakan kata kunci tema, iaitu melancong untuk membina ayat tema. Ayat tema akan ditulis seperti ini. Melancong merujuk kepada aktiviti melawat ke tempat-tempat yang tertentu bagi tujuan yang tertentu. Pada masa ini, kegiatan melancong menjadi semakin popular dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Untuk ayat rangsangan pula, ayatnya akan ditulis seperti begini. Lazimnya pada akhir tahun, ramai orang mengambil kesempatan bercuti bersama ahli keluarga. Namun begitu, masih ada segelintir orang yang menganggap bahawa melancong merupakan aktiviti yang tidak berfaedah kerana dianggap membuang masa untuk berseronok. Jika diteliti dengan mendalam, terdapat pelbagai faedah yang dapat diperoleh melalui aktiviti melancong. Bagi ayat arahan pula, ayatnya akan ditulis seperti berikut. Sehubungan dengan itu, lensa topik perbincangan kita pada hari ini akan memfokuskan faedah aktiviti melancong. Sekarang, kita teruskan pada perenggan isi. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait antara satu dengan lain. Setiap isi perlu dikembangkan atau dihuraikan dan disertakan contoh. Murid boleh pilih mana-mana kaedah yang mudah untuk mencari isi. Jom, kita lihat cara mengembangkan isi dengan kaedah berikut. Marilah kita lihat cara menulis ayat topik, iaitu ayat 1 atau idea utama. Bagaimanakah cara menjawab ayat topik ini? Murid boleh menggunakan kata tanya, apakah? Apakah faedah melancong kepada semua pihak? Melalui soalan tersebut, murid boleh menjawab kehendak soalan yang meminta murid mencari jawapan berdasarkan soalan yang ditanyakan tadi. Jadi jawapannya ialah dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Dalam perenggan ayat topik ini, cara penulisannya adalah seperti berikut. Jika diteliti dengan lebih mendalam, salah satu faedah melancong bersama dengan keluarga ialah dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Seterusnya, kita lihat ayat kedua, iaitu ayat huraian. Ayat kedua ialah huraian kepada isi yang pertama. Bagaimanakah caranya? Murid boleh menggunakan kata tanya, mengapakah? Mengapakah melancong dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan? Jadi, dalam penulisan untuk ayat yang kedua, murid dikehendaki menjawab soalan bagi isi pertama, iaitu ayat topik yang dinyatakan tadi. Kebanyakan ibu bapa pada zaman sekarang sibuk bekerja menyebabkan masa untuk bersama-sama dengan anak-anak begitu terbatas. Dengan melancong bersama-sama, ahli keluarga yang sentiasa sibuk dengan urusan kerja dan aktiviti seharian serta tidak ada masa bersama keluarga dapat mengambil kesempatan ini untuk berkumpul bersama keluarga. Seterusnya, kita lihat ayat ketiga, iaitu ayat contoh. Ayat ketiga merujuk contoh berkaitan dengan isi. Bagaimanakah caranya? Murid boleh menggunakan kata tanya, bagaimanakah? Bagaimanakah ibu bapa menggunakan kesempatan melancong untuk berinteraksi bersama anak-anak? Jadi, dalam penulisan ayat yang ketiga, jawapannya adalah seperti berikut. Misalnya, ibu bapa boleh mengambil kesempatan ini untuk berinteraksi bersama anak-anak mereka berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh mereka di sekolah. Cara ini sudah pasti dapat menyediakan satu ruang untuk ahli keluarga lebih memahami antara satu sama lain. Akhir sekali ayat keempat, iaitu ayat kesimpulan kecil atau ayat penegas. Kebiasaannya, kesimpulan kecil bagi isi yang dibincangkan dalam ayat pertama. Bagaimanakah caranya? Murid perlu menegaskan idea atau isi yang telah dikemukakan dalam ayat 1. Contohnya, tegasnya, melancong dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan serta mewujudkan keluarga yang harmoni dan bahagia. Sekarang, kita lihat hasil perbincangan tadi dalam satu perenggan isi. Pastikan ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 ditulis dalam satu perenggan sahaja bagi merujuk satu isi penting. Untuk penutup, kita perlu masukkan cadangan dan harapan. Sebagai penutup bicara, aktiviti melancong memberikan pelbagai faedah kepada diri kita dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek maupun sahsiah diri. Sehubungan dengan itu, semua pihak terutamanya pihak kerajaan wajar berganding bahu untuk menggalas tanggungjawab untuk memajukan bidang pelancongan agar dapat meningkatkan ekonomi dan kehidupan rakyat. Itu sahaja penjelasan tentang cara menulis karangan bentuk perbincangan.
Cikgu berharap murid-murid dapat memahami pembelajaran yang disampaikan pada hari ini. Semoga murid dapat menjawab soalan karangan dengan betul. Selamat mencuba. Kita jumpa lagi.